Bermula 1 Jun 2025, semua penyewa gerai, kios, majlis dan gerai makanan minuman di Pasar Awam Majlis Bandaraya Diraja Kelang tidak lagi dibenarkan untuk mengambil pekerja asing ataupun warga asing ataupun permanent resident sebagai pembantu kedai. Okey, pembantu kedai hanya dibenarkan kepada warga negara Malaysia dan perlu berdaftar dengan pihak majlis. Okey, dalam satu kenyataan media, pemakluman telah pun dibuat kepada semua penyewa oleh Majlis Bandaraya Diraja Kelang berkenaan larangan ini. Jadi kepada peniaga-peniaga, penyewa-penyewa yang berkaitan, sila ambil perhatian untuk arahan ataupun makluman yang dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Diraja Kelang ini. Terima kasih.